Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Suara TV. Ya, saya gagal diam bila ada rasuah. Rafizi Ramli jawab label menteri paling gagal. Persoalannya, betulkah beliau gagal? Atau sebenarnya beliau terlalu lantang? Siapa sebenarnya yang sedang mengatur naratif menteri gagal ini? Dan paling penting, adakah rakyat melihat ini sebagai keberanian atau kegagalan? Kita mula dengan kenyataan yang cukup luar biasa. Rafizi tidak menolak label menteri paling gagal. Malah beliau mengaku. Tapi cara dia mengaku itu bukan biasa. Dia kata dia gagal untuk diam bila nampak rasuah. Lagi tinggi pangkat, lagi kuat dia bersuara. Ini bukan pengakuan kelemahan biasa. Ini sebenarnya satu framing semula. Dia ambil serangan yang dilempar kepada dia dan pusing jadi kekuatan. Dalam politik, ini strategi yang sangat berani. Sebab kebanyakan pemimpin akan cuba nafikan, elak atau senyap. Tapi Rafizi buat sebaliknya. Dia embrace label itu dan ubah maksudnya. Dia juga kaitkan dengan kes besar negara, termasuk keputusan mahkamah melibatkan Najib Razak yang diarahkan membayar lebih 5 bilion ringgit berkaitan 1MDB. Rafizi lah ingatkan rakyat, dulu bila dia dedah isu 1MDB dan SRC, dia dimaki, dituduh fitnah, dianggap gagal. Tapi sekarang, mahkamah mengesahkan ada kebenaran dalam pendedahan itu. Jadi naratif dia jelas. Apa yang dulu dianggap gagal, hari ini terbukti betul. Persoalannya sekarang, adakah kita sedang ulang sejarah yang sama? Masuk bahagian kedua yang lebih panas. Rafizi juga menyentuh dakwaan terhadap seorang pemimpin parti sendiri berkaitan isu 9.5 juta. Beliau kata kenyataan itu belum dicabar. Ini penting. Dalam politik, bila satu tuduhan besar tidak dicabar secara undang-undang, ia akan terus hidup dalam persepsi rakyat. Dan ini membuka satu konflik dalaman yang lebih besar dalam Parti Keadilan Rakyat. Bila seorang pemimpin kanan mula bercakap secara terbuka tentang isu dalam parti sendiri, ini bukan lagi isu individu. Ini sudah jadi isu kepercayaan terhadap keseluruhan kepimpinan. Di sinilah naratif menteri gagal mula jadi lebih kompleks. Adakah ini serangan dari luar atau sebenarnya tanda perpecahan dari dalam? Rafizi mendakwa serangan ini disusun. Katanya ada kumpulan berpengaruh di belakangnya. Nama-nama yang disebut pula bukan tokoh besar, tapi tetap mendapat liputan media. Ini yang menarik. Dalam dunia politik moden, naratif tidak semestinya datang dari tokoh besar. Kadang-kadang ia dibina secara sistematik melalui suara kecil tapi berulang-ulang sampai jadi persepsi umum. Dan bila media arus perdana mula mengangkat naratif itu, ia menjadi lebih kuat. Jadi kita kena tanya, adakah ini kebetulan atau benar-benar satu operasi komunikasi politik? Masuk bahagian tengah, kita kena berhenti sekejap dan fikir, apa maksud sebenar menteri gagal? Adakah gagal kerana polisi tidak menjadi? Atau gagal kerana terlalu banyak musuh? Atau gagal kerana tidak ikut permainan politik biasa seperti membodek dan berdiam diri? Rafizi sendiri mengaku dia gagal membodek, gagal takut, gagal berhenti walaupun disiasat, disaman, malah pernah dipenjara. Ini satu naratif pejuang. Tapi dalam politik realiti, naratif ini ada dua sisi. Satu pihak akan lihat dia sebagai berprinsip, pihak lain akan lihat dia sebagai tidak stabil dan terlalu konfrontasi. Dan di sinilah rakyat terperangkap antara dua persepsi. Kita masuk ke bahagian paling emosi dalam kenyataan beliau. Rafizi menyentuh soal keluarga. Anak diserang, isteri diugut, tekanan peribadi yang sangat berat. Beliau sendiri mengaku, secara logiknya, lebih mudah untuk berhenti. Ikut saja sistem, diam, selamatkan keluarga. Tapi dia pilih untuk teruskan. Ini bukan lagi soal politik semata-mata. Ini soal pengorbanan pribadi. Dan ini juga strategi komunikasi yang kuat, sebab ia menyentuh emosi rakyat. Tapi dalam masa yang sama, kita kena jujur. Rakyat bukan hanya menilai niat, rakyat juga menilai hasil. Kalau seorang menteri berani melawan rasuah, itu satu perkara. Tapi kalau dalam masa sama prestasi kementerian dipersoalkan, itu isu lain. Jadi persoalan besar hari ini, adakah keberanian bersuara cukup untuk menutup kelemahan pentadbiran, atau kedua-duanya perlu seiring? Kita juga tak boleh abaikan satu kenyataan penting dari Rafizi, bahwa naratif ini mungkin cobaan untuk mengalih perhatian. Alih perhatian dari apa? Dari isu dalaman parti, dari isu rasuah, atau dari kegagalan tertentu dalam pentadbiran? Dalam politik, distraction adalah senjata paling biasa.
Bila satu isu besar muncul, akan muncul satu lagi isu untuk menenggelamkan yang pertama, dan rakyat akhirnya keliru, mana satu yang lebih penting. Sekarang kita sampai ke penghujung analisis. Apa yang berlaku hari ini bukan sekadar serangan terhadap seorang individu. Ini adalah pertembungan dua naratif besar dalam politik Malaysia. Naratif pertama, pemimpin yang berani melawan rasuah walaupun diserang. Naratif kedua, pemimpin yang gagal menjalankan tanggungjawab dengan berkesan. Dan rakyat berada di tengah, cuba menentukan mana satu yang lebih benar. Jadi kita tinggalkan anda dengan soalan terakhir. Kalau seorang pemimpin gagal kerana tidak mahu berdiam diri terhadap rasuah, adakah itu kegagalan atau sebenarnya itu harga yang perlu dibayar untuk sebuah keberanian? Dan kalau benar ada naratif yang disusun untuk menjatuhkan beliau, siapa sebenarnya yang takut dengan suara Rafizi? Itu dia ulasan dari Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.